Untuk design seat bahagian depan dia, datang dengan seat yang balut full leather dengan lumbar support, bermister sound system, bermister tweeter, electronic memory seat. Dengan yang ni, untuk korang naikkan headrest dan juga leg rest. Ini design untuk bahagian dashboard dia. Datang dengan multi-function steering design terbaru. Safety features, pedal shift, meter digital dengan mileage 34,700 sahaja. Untuk infotainment dia, dah datang dengan design yang terbaru. Dan bila masuk reverse, dah ada reverse camera dan kamera dia sangat jelas guys. Dan untuk kereta ni juga, datang dengan parking assistant ataupun auto parking. Dengan control aircon dekat skrin juga. Dekat sini ada ruang untuk letak barang. Carbon light finishing untuk bahagian panel dan juga dashboard dia. Blind spot monitoring, head-up display dan juga panoramic roof di bahagian atas. Untuk yang berminat dengan kereta ni, korang boleh roger je terus. Okay guys, jom kita tengok belah belakang pula.